I don't care whether I go down in history as a bad guy or a good guy. What is important is what is achieved in this country. Bayangkan, seorang budak lelaki dari keluarga sederhana, tidak kaya, tidak berpengaruh, tetapi satu hari nanti namanya akan mengubah masa depan sebuah negara. Itulah kisah Mahathir Mohamad. Beliau bermula sebagai seorang doktor, merawat pesakit, hidup sederhana. Namun dalam diam, beliau melihat sesuatu Malaysia perlu berubah. Tahun demi tahun berlalu, sehingga pada tahun 1981, beliau menjadi Perdana Menteri. Dan dari situlah segalanya bermula. Ada yang benci, tapi jangan nafikan Malaysia hebat disebabkan beliau. Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang tokoh yang sangat hebat, king dalam catur Malaysia. Kita mampu mendunia hanya disebabkan beliau. Tapi hari ini ada yang mempertikaikan jasanya. Adakah ini balasan untuk segala pengorbanannya? Sebelum kita go deeper, jom kita travel back to the time. Kita kenali siapa sebenarnya bapa pemodenan Malaysia. Tun M ada 9 orang adik-beradik. Yang paling bongsu mestilah Tun. Hidup Tun berbeza 360 degrees, tak sama macam PM sebelum. Tun dibesarkan dalam family yang serba cukup je. Ayah Tun cikgu bahasa English dan ibunya suri rumah. Dari kecil lagi Tun suka belajar, pandai menulis, pandai berdebat. Cita-cita Tun nak ubah nasib sekeluarga. Ibu Tun cakap nak jadi hebat kena ada ilmu. Sebab itu Tun nak sangat belajar tinggi-tinggi. Tapi hasrat tu dihalang. Segalanya musnah, segalanya hancur. Semuanya angkara Jepun. Masa tu sekolah kena tutup. Ayah Tun tak dapat lagi mengajar. Hidup mereka bertambah susah. Tun sedih, hasrat nak ubah, nasib keluarga hancur berkecai. Tapi hidup kena teruskan. Tun jual pisang goreng semata-mata nak bantu family. Tun tak malu pun, sebab Tun tahu ini bukan penamat. Setiap hari Tun menunggu bila agaknya British boleh pulihkan tanah Melayu. Tapi lama-kelamaan Tun hairan, bukan ke British Empire terkuat? Macam mana boleh kalah dengan Jepun? Start dari situlah Tun sedar, kalau Jepun boleh, kenapa Malaysia tak boleh? Lepas Jepun kalah perang, British datang balik nak buat Malayan Union. Tapi Tun tahu ini satu penipuan. Tun nak semua orang bangkit lawan British. Macam-macam akhbar Tun sebarkan betapa bahayanya Malayan Union. Tapi siapa sangka budak muda yang bersenjatakan tulisan mampu cetuskan revolusi di tanah Melayu. Dan sebab itulah UMNO ditubuhkan. Setahun berlalu, Tun dapat peluang yang dirampas Jepun. Tun dapat beasiswa sambung belajar dekat Singapura. Sambil-sambil study, Tun jadi penulis berita The Straits Times tau. Masa tu, Tun guna nama Cedit, nama manja dalam family. Yelah, masa tu kan jauh dari keluarga. Ini je cara nak ubat rindu. Tapi kat sana ada cara lain nak ubat rindu. Tun tertarik dengan seorang gadis yang cantik. Selalu minta Tun tolong ajarkan fizik. Masa awal kan ramai tau nak mengorat gadis ni. Tapi gadis ni cuma nampak Tun seorang je. Gadis tu Tun Dr. Hasma. Sejak tu diorang pergi kelas sekali, study sekali. Dating lah tu. 2 tahun lepas tu Tun sendiri cakap, yang mula yang dia beritahu saya yang dia cintakan saya, itu yang paling bersejarah lah pada saya, tahun 1949. Dan akhirnya pasangan sejoli ini bernikah pada tahun 1956. Ayah dia tanya Tun tak gugup ke masa meminang tu? Tak ada apa, dia okey. Adalah masalah sikit. Dia tegur saya. Tapi tak apalah. kita muda masa tu, dia orang tua, dia tegur lah. Dulu tak banyak orang jadi doktor. Tun panggil Tun Hasma my darling ke? Saya tak tahu lah. Saya itu saya tak tunjuk kepada orang.
Semua orang tahu 1957, tahun di mana laungan kemerdekaan bergema. Semua orang happy. Tapi, apa yang berlaku pada Tun M. Dr. Mahathir? Jom I bawa you orang singgah kat satu sekolah ni. Inilah Sekolah Kebangsaan Iskandar. Sekolah ini pun dibuka tahun yang sama. Tapi, mesti korang pelik kan? Apa kaitan sekolah ini dengan Tun? Sekolah ini dibuka oleh ayah Tun sendiri. Hebat kan? Tapi, korang tak tahu kan? Tahun ni juga ayah Tun jatuh sakit sampai tahap mengajar dalam keadaan berbaring. Walaupun tengah sakit, ayah Tun tak hiraukan, semata-mata nak anak murid pandai bahasa English. Dan tahun yang sama juga Tun bertugas sebagai pegawai perubatan kerajaan. Tapi Tun buat keputusan nak berhenti bekerja. Tun balik Alostar dan buka klinik pertama yang dimiliki oleh orang Melayu, Maha Klinik. Kita tahu Tun buka klinik untuk hikmat masyarakat, tapi mungkin juga sebab nak rawat ayah Tun sendiri. 4 tahun kemudian, ayah Tun meninggal dunia. Tun kata tak banyak memori dengan arwah ayah dia. Masa dulu, my father died a long time ago. Fotograf pun payah nak buat. Dulu kamera susah. Nak ambil gambar dalam studio, kena tudung itu. He was a teacher for Tunku Abdul Rahman. Dan pada 1966, Ibu Tun pula meninggal dunia. Ibu saya yang mempengaruhi saya menyemaikan segala nilai hidup yang saya pegang hari ini. Saya terhutang budi kepada ibu saya. Saya dapat banyak nasihat daripada ibu saya. Apabila saya makan dan rasa sedap, saya mesti berhenti. Kalau saya hari ini sihat, sebabnya kerana ajaran ini lah. Mak saya ni dia tak pernah marah kepada saya. Yang saya takut ialah bapa saya. Tapi kalau bapa saya marah, dia melindung saya. Jadi dia mengajar saya supaya bersabar. Kehilangan kedua-dua orang tua menjadi kehilangan yang terbesar untuk semua. Begitu juga Tun. Tapi Tun bertuah. Walaupun Tun rasa kehilangan, Tun tetap ada seorang yang sentiasa berada di sisinya. Tun Hasma selalunya setia, selalunya ada. Dalam setiap jatuh bangun suaminya. Walaupun suaminya ingin meletakkan kaki di dalam catur politik, Tun Hasma tetap di sisi, jadi penguatnya. Tun M pernah berada di dalam jawatan tertinggi UMNO, tapi hanya disebabkan oleh sepucuk surat, Tun juga pernah dipecat dari UMNO. Walaupun dalam keadaan begitu, Tun Hasma tetap di sisinya, selalu menceriakan hatinya, selalu menjadi penguat semangat Tun untuk terus maju. Sampailah beliau menjadi seorang negarawan termuka. Kini Tun menjadi seorang ikon yang paling banyak menyumbang kepada negara. Menjadi Perdana Menteri Malaysia yang paling unggul. Negarawan sejati. Bukan sekali, tapi 2 kali. Nama Malaysia disebut di serata dunia. Lihatlah Malaysia sekarang. Tanpa Tun, mungkin Malaysia tak akan macam ini. Tun berjaya membuka mata dunia bahawa negara kecil seperti Malaysia boleh menjadi salah sebuah negara yang moden dan maju. Umur Tun dah genap 1 abad. Banyak yang dicapai. Tapi, masa saya tanya tu, Kita nak jadikan Malaysia ni negara maju, tapi kita tak capai. walaupun dah 100 tahun, Tun tetap berusaha. 100 tahun Tun bekerja, tapi anak muda sekarang Anak-anak muda boleh buat semua, tapi kalau tak nak buat, tak jadilah. Bukan tak boleh, tak buat, tak mau. Kita duduk di Malaysia, banyak peluang ada. Ada peluang kerja, kerjalah. Tapi kalau tak mau kerja, dapat kepada orang Bangladesh. Pasal apa kita tak mau kerja? Saya kecewa lah. Saya nak orang Melayu kerja kuat, rajin, beramanah, hutang bayar. Ini hutang pun tak mau bayar. Sampailah. Malaysia sekarang tak macam dulu. Jauh lebih hebat. Membangun dan terus membangun. Tapi jangan pernah kita lupa, ini adalah warisan daripada sebuah keluarga. Ibu berbakti demi anaknya. Ayah berbakti
demi muridnya, dan Tun berbakti demi bangsanya, demi masyarakatnya, dan demi tanah air yang tercinta. Dan penghargaan ini dari kami untuk Tun Dr. Mahathir. Demi legacy, demi sejarah, demi segala yang Tun korbankan kepada kami, hari ini kami mempersembahkan lukisan legacy keluarga Tun Dr. Mahathir yang akan selamanya menjadi kenangan buat Tun berdua. Percayalah Tun, banyak yang Tun dah capai untuk Malaysia. Terima kasih Tun, 100 tahun bersama Malaysia. Tanpa keluarga, siapalah Tun? Dan tanpa Tun, siapalah Malaysia? Malaysia yang dahulu bergantung kepada pertanian, perlahan-lahan berubah menjadi negara industri. Bangunan tinggi mula menghiasi langit kota, simbol kemodenan seperti Menara Berkembar Petronas menjadi kebanggaan rakyat. Sebuah bandar pentadbiran baru diwujudkan, Putrajaya, yang tersusun dan moden. Dan buat pertama kali, Malaysia mempunyai kereta nasional sendiri. Namun, setiap kejayaan datang dengan harga. Ada yang memuji beliau sebagai pemimpin luar biasa. Ada juga yang mengkritik cara kepimpinannya yang tegas. Peristiwa seperti Operasi Lalang menjadi titik perdebatan hingga hari ini. Adakah beliau seorang wira atau pemimpin yang penuh kontroversi? Only one leader, and he is Dr. Mahathir of Malaysia. We have done no wrong. They have taken land belonging to the Muslim. Supposing part of Britain or part of America is taken away and given to the Jews as Israel. Let the Palestinians return to reclaim their land. Let there be a state of Palestine. Let there be justice and the rule of law. Warring against them will not stop terrorism. This did not happen 70 years ago. Did not happen until you create the state of Israel. You took Arab land and gave to Israel, and the Arabs were expelled from Palestine. Is that right? And the people supported. I am surprised that reasonable Democrats keep on supporting the act of seizure of foreign land to create a nation for somebody. And yet you cannot say anything against Israel, against the Jews. Why is that so? If we are free to say what we like, we can say that we are something that will be regarded as anti-Semitic by the Jews. That is their right to hold such opinion of me. It is my right to tell them also that they have been doing a lot of wrong things. I'm stating facts. I'm willing to say that again and again that this is what has happened. Anti-Semitic and racist, that was called by many governments. This idea of about anti-Semitism is created by the Jews themselves. We cannot say anything. In fact, journalists have been arrested for saying something against the Holocaust and jailed for 3 years. Where is the freedom of press? So those words I quoted, in your view, are not anti-Semitic? No, they are not anti-Semitic. I'm just quoting facts. The fact is that the United States obeys what Israel wants it to do. You call them facts. Let's leave that aside for a moment. I'm trying to understand your logic. Here you are, a man who says that your own country is potentially destabilized by Islamic extremism, and then you go out in an Islamic conference and you use words which could have been used by Osama bin Laden. There's no contradiction. No contradiction at all. Well, I I don't want Islamic terrorism any more than I want Jewish attacks against Israel or American bombs on Baghdad. It is not incompatible. Do you feel confident that people still listen to your message? Well, I wouldn't be able to say. In Malaysia, people Why say, should people worry about me? in Malaysia, people say, and I'm talking about the Prime Minister, the Leader of Opposition, it is time for you to be quiet. Why should I be quiet? You mean to say when they are doing something that is wrong to my country, and I should not say anything? I would be irresponsible if I were to do that. Dr. Mahathir Mohamad, thank you very much for being on Hard Talk. You're welcome. Thank you very much.
jadi pemimpin lama Tun. Tun berjumpa dengan orang kata, nak kata 1001 macam mungkin taklah, tapi ratusan pemimpin dunia lah Tun. Pernah Tun jumpa orang yang berfikir macam Trump ni Tun? Tak benar. From your experience, and we believe Tun boleh ajarkan kami lah. Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya, terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya, dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan suatu proses yang tidak singkat. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa happen dan establish bagaimana yang direncanakan. Kita dapati kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di merata-rata tempat, dan hubungan di zaman itu belum ada telefon bimbit. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain, dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan, maka agak mudah mereka menjalankan tugas mereka. Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini, jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran, kita cari di antara Sepang dengan Kuala Lumpur, itulah kita dapat Putrajaya. Juga asalnya ialah di estate kelapa sawit, tak ada pembangunan. Ini penting. Kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri, kerana akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Kita pindah semua kementerian-kementerian, dipindah di satu lebuh raya yang kita tiru daripada Paris, Champs-Élysées. Champs-Élysées itu dia hubung menara dengan dia punya satu pembangunan ini. Jadi sepanjang jalan tu jalan luas, straight down 4 kilometers main boulevard. Kalau nak diadakan parade apa semua boleh ada di situ. Dan di bawah boulevard itu ada tunnel. Satu untuk LRT train, ke mana-mana juga boleh kita pergi. Satu lagi tunnel tu di sebelah, iaitu tunnel itu untuk services, telefon, apa juga di kabel apa semua di situ. Jadi sekarang ini Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan travel, kemudahan communication, kemudahan pentadbiran, semuanya tumpu di sini. Jawapannya mungkin terletak pada cara kita melihat sejarah, tetapi satu perkara yang pasti, tanpa Mahathir Mohamad, Malaysia mungkin tidak akan menjadi seperti hari ini. Jadi, dari pendapat anda, adakah beliau penyelamat negara atau pemimpin yang terlalu berani mengambil risiko